Hi guys, patutnya saya nak pakai mic tapi mic saya rosak. Okay, so sekarang kami di TBS. Welcome to my vlog. Hari ni kita orang akan pergi ke JB. Okay, sebab esok kita orang akan naik ferry ke Batam. So kita orang nak pergi travel ke Indo. Okay, sepatah dua kata. Happy holiday to us. Yes, kali ni kita orang dua orang je. Okay, so kita orang hari ni plannya adalah kita orang akan naik bas pergi Johor, turun kat Larkin pukul 11 lebih macam tu. So sampai around pukul 5 lebih atau 6. Dan kita orang akan naik ferry pada pukul 7.30 pagi. Okay, so bye. So sekarang kita orang dekat Pak Hailam. Okay, Pak Hailam Kopitiam dekat TBS. Sebab hari ni sebenarnya saya berpuasa guys. Okay, berpuasa ganti. Jadi tengah tunggulah makanan untuk sampai dan berbuka dahulu. And then kita orang dah beli tiket kita orang pukul 11 malam. So maybe dalam pukul 11 macam tu, orang pukul 11 macam tu sampai dekat JB, sampai kat Larkin. Dan kita 11 pula, pukul 4 lebih atau 5 macam tu lah kalau lambat-lambat, kalau paling lambat sekalipun. Dan kita orang akan solat subuh dekat situ. Apa semua dah siap-siap, kita orang akan gerak ke terminal Stulang. Okay, so itu saja. Jumpa sekejap lagi. Kita orang dah order makanan, nasi putih 2 and ada tom yum and sambal sotong. Okay, sekarang kita orang dah dekat dalam bas. Okay, sekarang dah kita orang dah dekat bas, dalam bas. Sekarang pukul 11.09. Okay, kita orang nak bergerak ke JB. Okay, JB Larkin. Lepas tu dah sampai sana kita akan naik Grab untuk pergi ferry lah, terminal ferry lah. Okay, so let's go. So hi guys, sekarang kita orang dah dekat Berjaya Waterfront dekat Johor, dekat Setualang. So kita orang sampai awal gila sebab pas tadi bawa laju sikit. So kita orang sampai dekat Johor dalam around 3.30 macam tu. And then kita orang tunggulah dekat Larkin. Tunggu kat Larkin. And then pukul 5 suku macam tu kita orang book Grab untuk ke Setulang ferry gitu. Hi guys, sekarang kita orang dah dekat, macam saya cakap tadi, dekat Berjaya Waterfront dekat Setulang Terminal. So sekarang kita orang dah settle ambil tiket untuk tiket ferry nak naik. So pukul 7 je lagi kita akan naik, akan boarding. 7.30 ferry akan gerak. So kita orang bawa satu bag, satu luggage, bag tepi dengan handbag. Let's go guys. Tadi kita orang dah check bag. Tak boleh nak rekod lah sebab macam polis-polis macam menyeramkan. So tadi sebelum kita orang masuk, kita orang kena bagi pasport dulu, koyak tiket. Lepas tu masuk, kena tu luggage, tu pasport dulu. And then barulah cop ke? Rasa dia macam check je. Lepas tu kena check luggage korang. Dia ada macam lesen untuk custom punya tu. So tengoklah korang ada bawa senjata yang larangan shooting. Guys, kita orang dah dekat dalam ferry. Kita naik dolphin. Okay, so kita akan cium. Ada abang dekat luar. Seat dia memang agak sempit sikit lah, tapi okey je.
dia korang. Rasanya ada tingkat atas, cumanya tak pastilah. So ini keadaan lagi sekarang. So kembali lagi, sekarang kita dah sampai Batam. Kita dah sampai, kita dah bergerak ke Batam. Ferry pun dah bergerak. So dalam pukul, kalau jam Malaysia patutnya pukul 9 sampai, tapi sebabkan Indo dorang punya apa, masa tu 1 jam awal, so kita akan sampai dah pukul 8 lebih lah kat sana. Maybe, I don't know, but begitulah. Sedap pula bau pok mi ni, rasa macam nak makan. So dekat dalam ferry ni guys, dia ada atas, ada bawah dan ada kat sana. Ni peyek ada, keripik pedal ada, RM3 peyek RM3. So guys, aku dah makan pop mi. Aku dah makan pop mi ayam. Nanti aku akan cuba yang bakso punya ya. Hai guys, kita orang dah sampai Batam. Walaupun tudung macam apa. Yeay. Guys, sekarang kita orang dah lepas tadi daripada immigration apa semua. Apa dia? Seram juga immigration ni. Ya betul. Dia tapi ramai juga. And then pergi kena check bag, balik pun kena check bag, kena macam lalu dekat dia punya scan tu. Sebab tadi tu Malaysia punya scan tu. Tapi macam sebelum ni kita pergi pun macam dia check macam tu je, faham tak? Ni memang betul-betul kena scan macam tu. Sebab maybe sebab naik ferry kan. Dan pop mi, yang penting pop mi dia sedap. So sekarang kita orang tunggu supir. Supir kita orang dah sampai. Supir kita orang sangat baik. Agus namanya. Sebaik orang muda. Sebaik muda. Ya. So sekarang kita orang baru je lepas habis makan dekat Morning Bakery. Okay, so far untuk sarapan, untuk dia punya roti memang sedap lah. Kita orang Ada sedap, ada tak? 4 jenis. Yes, kita orang ada 4 jenis, which is Pisang sedap pisang. pisang, cream cheese dia punya jagung dengan cheese pun sedap. Recommend. Kaya biasa-biasa je. Yang kaya biasa-biasa aja. Okay. Oh, aku bikin lah lagi. So sekarang kita orang dekat Masjid Agung. Cantik. Sini Bu, nampak Batam. Video. Kita orang dekat Masjid. Ini je, masuk dalam lah. Tapi besar gila. Dia macam kalau nak solat hari raya ke sih. Tapi Dia ini sini dah mula-mula dia ni. Belum lagi yang dibuat tu belum ada kat sini. ni dalam bentuk kecil. Ada supir kecil. Tapi sekarang tengah banyak renovate. Sekarang kita orang dekat dalam. Tadi dekat bahagian luar dia. Sekarang kat bahagian dalam. Ini dekat tempat bahagian perempuan. Sangat panjang dan sangat jauh. Sangat dalam. Orang tengok dia punya interior sangat love lah. Sebab warna biru. Sumpah memang love gila. Ini keladi. Oh, keladi. Ya. Ini fruit. Ini keladi. 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 Ini keladi
kita orang dekat kat mana bu? Cuba terangkan sikit. Masjid Ajak ibu naik sana lah. So sekarang ni tour guide kita orang korang. Nanti kalau nak solat, duduk, tempat duduk. Wanita. Sekarang kita orang dekat masjid. Sultan Mahmud Riayat. Ibu sama yang tadi tak? Ini bukan Sultan Empu Hamidah ini siapa? Empu Hamidah ini adalah anak dari Raja Haji Bismillah. Sultan beliau jauh tinggal pada abad ke-18. Nah, Raja Haji Bismillah ini adalah adik dari Sultan Selangor yang Kita orang dekat Masjid Sultan Riayat Shah. Ni yang macam masjid yang dekat Madinah tu lah. Tapi sangat cantik korang sebab korang tengok. Ni dia cermin tau. And then dia tu dekat boleh nampak seluruh kota Batam. Sangat cantik. Lepas tu kat sini pun dia orang ada macam apa orang kata macam orang yang tolong-tolong untuk bagi tahu, explain apa semua. So best. Cantik. Tapi dia orang punya masjid kat sini memang semua besar-besar. Jenis yang besar gila. Begitu. Ibu tengah temu ramah. Raja Hamidah itu anak dari Raja Haji yang ada di Madinah. So hi guys, sekarang kita orang dekat Dendang Melayu apa? Okay, kat sini. So dia punya tiket masuk RM5,000. Ada aiskrim RM1.20. RM1.20 betul. So kat sini macam area-area jambatan Barelang tu. So kat sini boleh nampak tu. Sangat cantik. Sini sebab Batam ni kan dia memang island kan. So memang nampak banyak view laut lah. So ambil gambar jambatan. Hi guys, so sekarang kita orang dekat Barelang Bridge tu belakang tu. Jom, ni apa? Barelang Bridge ni kalau nak masuk kena bayar RM5,000. Ni. So kita kat kafe laut. Dia akan langsung tangkap ikan. Hi guys, so sekarang kita orang dekat apa nama tempat kan? Jambatan Belerang. Jambatan Kelong lah, Kelong 1 Jambatan Barelang. Tempat makan dia. Patutnya kita orang nak naik bot kat situ. Sekejap saya tunjuk. Bot dia kat sini guys. Tetapi saya kena scam harga dekat. Sebenarnya yang RM5,000 tu tempat yang tak ada apa sangat pun kat situ. Ambil gambar je. OTT je. Yang nak naik bot keliling laut ni RM30,000. Nak naik bot. So kita dah makan dulu. Apa? Okay, hi guys. Kita orang nak makan gonggong. Dia macam seafood. Tak, dia kena tarik. Dia penyongkel ibu tengok. Bukan. Ibu tengok apa? Apa yang macam perempuan tu pakai tu. Ibu ambil kan lah. Tak bangun susah. Nampak.
Ada tak? Engkor. Macam mana nak tarik tu? Oh, dia satu. Panggil budak tu aja. Gimana caranya mau makan? Dia tak payah lapor lah. Tak lah, nak tahu. Tak payah dulu. Kau dah beli kau. Tak jadi beli bagi tak makan lah. Oh, ya ke? Oh, kau kepak. Kau Tak telefon ibu. tak panggil tak hidup. Dia dah lagu. Tak boleh. Aku dah panggil tak ada. Ah, ni. Oh, Kau betul. internet panggil. Kenapa internet? Ibu dah. Mana ada kita ibu? Ha. Belum. Ada lagi yang menyorok. Ha. Ini tak internet. Masing-masing. Ni kau yang tak makan dia ni. Oh, ni lah tadi. Makan yang belah mana? Tak boleh ni. Ini. Macam ni. Ada kat dekat. Bukan dari situ. Ada. Aku dah kusuk itu. Semua ni boleh makan? Boleh. Tak ada rapor. Tak ada. Ini pun boleh makan. Itu Dibuang. Oh, okey. Cicap. Yang lain semua boleh makan. Kalau kau cabai hijau tu makan habisnya yang itu keraskan. Itu dibuang. Okey. Terima kasih. Itu tadi cabai hijau. Tak payah lah. Tak payah makan. Kau. Dah tak payah. Kau bisa nak klik. Kau kita kata. Bagi token ini kau tak percaya aku dah tengok dia makan bonggol. Tak masalah kita nak buatkan. Mana keluar? Mana tadi dah kusuk mana? Ni. Oh, tadi. Masing-masing je. Sikit. Tahu. Kita ni. Apa Pedas ni. Apa nak makan pedas tu? Aku tak rasa dia Makan dah berdua. Kau boleh lah. Tu pakai dah tu. Ni tu tak apa tu. Kau tak boleh. Kau marah aku. Kau kena bunuh. Mana rasanya? Rasa seperti bergerak. Sini sampai kompak habis tu. Ah, Tak dengan mana nak makan dia? Alamak, dah Ah, patah. tu dah kata punya ni tak nak. Oh, dah tak boleh tak nak pulang kau. Susah siap. Main puzzle. Ya begini ya caranya, ya begini. Ya tengok. Ah, tengok. Dia tak ada. Apa dia dulu nak? Tak ada kerasnya. So inilah suasana kita makan. Dia macam dengar macam nak bobo sikit. Ni apa cumi? Cumi isokan. Cumi asap. Cuma banyak tu dalam kami buka. Tak ada tu. Panas. Dua. Alah, nak beli 5,000 yang beli. Kuah. Ya. Sabar ya, yang baru nonton. Try. 1, 2, 3. Dah beres. Tolong masak lemak. Alah, makan dulu. Ini boleh makan dulu. Macam boleh tahan kat sini. Kau nak makan. Ni lah kat ni. Ini kena datang ni. Jadi nak makan sotong nak. Cumi nak. Cumi. Mana mbak? Sedap tak? Ibu. Rambut dah ada. Mana rasanya? Masih. Okey, tik masih. Kuah tak mungkin. Dah. Belum mana? Hai. Ini dah sedap. Ni tahu. So guys, ini adalah Masjid Cinghu. Dekat adalah hotel yang kami duduk untuk 3 hari 2 malam ni korang. Tak sempat nak buat video tadi sebab rushing juga, sebab salah tempat sebenarnya. So hotel kami di Nagoya Tamrin Hotel Apartment, kat favorite hotel kat sini. So now dah malam, dah pukul 6, dah lebih nak pukul 7. Kita orang nak pergi DC Mall jap, lepas tu nak cari makan. Keadaan di sini malam-malam macam ni korang quite meriah juga.
guys. Buruknya. Hi guys. So sekarang saya dekat Indomaret. Sorry lah. Dekat Indomaret. And Indomaret dia ada coffee, ada point coffee. Ada macam-macam lah juga. Lepas tu ada macam dia kalau dekat Thailand 7E dia lah macam tu. Kat sini ada Alfamaret and Indomaret. So, hi guys. Ini adalah kita punya day 2. Okay, so day 2 ni bermula dengan hari yang tak berapa nak baik lah sebab tudung saya tidak menjadi ya. Okay, apa-apa pun. Sekarang kita orang tengah pergi nak breakfast dulu. Sekarang dekat Indo waktu tengah pukul 9 nak 9.30. Kita orang breakfast sampai balik jam tu. Lepas tu saya tengah nak pergi Indomaret nak beli air. Lepas tu kita orang nak pergi Puncak Beliung. Okay, bye bye. So ni dia punya apa balik. Balik Indonesia. Abang balik Batam. Okey, sedap. Panas. Ini bisa coklat susu. Kalau cheese ni sedap tak? Sedap lah. Ibu rasa semua pun sedap tu. Kalau makan panas, alamak jatuh. Coklat dia pun banyak. Kita dah dekat Puncak Beliung. Dia sangat macam banyak hiking lah. Dia lah kot. Ada kissing booth. Bu masih steady. So now kita orang dah sampai puncak dia. Tapi sikit, ini baru sikit puncak dia. Kat sini ada macam buayan. Bu, okey tak okey? KO. Punya flying tu macam buayan. Dan ada karpet tu. Ibu masih okey. Cantik juga. My loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Late one night, you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. May I see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now you're mine. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy, but love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sand. Okey je sebenarnya. Tapi dah apa macam penyakit ha. Tak boleh. Ibu dah 60 tahun.
Perdana 60 tak boleh. Orang punya bus. Dah naik apa? Batam Swing. Yang tu dia tak berpusing ada jalan kan. Kerja ambil kerja ni lagi tak tahu. Apa kamera nombor? Uish, menggigil tu. So far kita dah naik dua benda. Yang Batam Swing tu dengan flying carpet. Dia okey je, cuma sebab boleh naik sekali je. So macam okey je lah. Macam ni lah. Dia sebab dia dekat atas macam puncak kan. So lawa lah. Okey, sama-sama. Setelah sangat angin tengah. Setelah angin keluar dari badan, Yes. keluar dari bulu. Setelah muntah-muntah semuanya dikeluarkan, kini boleh kami bergerak. berturun boleh. Tengah turun. Kita orang dah habislah. Bagus ni. Sekarang nak pukul 12 dah. Kita akan turun daripada puncak. Sajalah. Tapi turun nanti kita akan main lagi satu. Apa? Dia punya Gelongsor. gelongsor. Okay. Bye bye. So guys, lepas tu kita orang dah habis. Kita orang dapat air free. Ni Blue Sky. And then ibu ambil cappuccino ice. Best. Apa perasaan anda naik slide? Seronok. Tapi dekat dah sampai atas tu takut sebenarnya. Sudah. Dan sudah pusing. Dan nak cancel dah tadi turun tu. Tapi memandangkan terpaksa kena turun tangga balik. Gagahkan juga untuk turun slide tu. Oh my god. Okay, sekejap lagi kita orang nak pergi relax jap. So kita orang nak pergi dekat tempat sejuk. Kita orang nak pergi Nagoya Hill Mall. Tapi sini pun ada tempat sejuk juga. Sekejap. Itu. Ada Koko Panda lagi. Okay, so bye. Lepas kita orang dah tu tadi kita orang sekarang di Nagoya Hill Shopping Mall. Jalan-jalan shopping-shopping, walaupun sebenarnya dia macam taklah vibe yang orang katakan okey macam mall biasa macam tu. Misi sekarang adalah beli baju I Love Batam. Itu saja, bye. Orang dekat bar, resto, cafe. Kita orang nak makan lunch dulu. Melegakan pening pusing kepala ibu. Terus ada nasi putih, sup asparagus kepiting. Kepiting tu ketam. Ada air jus lemon, melon juice dengan ais lemon tea. Tengah tunggu ikan Gurame. siap. Gurame. Sos mangga. Sos mangga. Lepas tu boleh makan. Ikan gurame, sos mangga. Makan dulu. Permisi, tiba. Mukamu cemberut saat lihat aku bersama yang baru. Pasti kamu cemburu. Gak usah diam-diam, langsung aja bilang kamu mau balikan karena aku cantik kan. Masih ku kenang mataku dan kunang. Pelukan yang hangat menjadi bayangan. So waktu ditinggalin, ku gak mau kalah. Walau ku
macam California. Kita orang twin. So sekarang tadi lepas je kita orang dah pergi mall, kita orang dah makan-makan apa semua, kita orang balik hotel. Balik hotel hari hajar, healing sekejap, tidur-tidur. So sekarang kita orang nak pergi Grand Batam Mall pula. Okay, lepas tu tengoklah. Kalau sempat kita pergi DC Mall. Kalau tak kita balik. Kamu cemburu saat lihat aku bersama yang baru. Pasti kamu cemburu. Kau diam-diam langsung aja bilang kamu mau balikan karena aku cantik kan. Masih ku kena mataku yang kunang. Luka yang hangat jadi bayangan. Guys, tadi kita orang dah sampai dah dekat Grand Batam Mall. Dia macam mall yang orang kaya-kaya macam tu, macam TRX. Macam tu lah, Pavilion TRX. Malangnya kita orang pergi tu sebab nak pergi Sociolo ni je. Malangnya perfume yang abang aku nak tak ada. Yang aku beli adalah untuk kaki. So sekarang kita orang dekat DC Mall nak menghabiskan duit. Tak tahu nak buat apa, tapi kita nak jalan-jalan je lah mana ada. Okay, bye bye. Hi guys, hari ni adalah day 3 dan hari terakhir kita orang di Batam. So sekarang kita orang tengah sarapan dekat Morning Bakery. Kasih repeat bos, kasih faham bos. Kasih faham bos. Okay, so sebenarnya kejadiannya kita orang boleh check out pukul 12. Cumanya kita orang susun beg semalam tiba-tiba tak muat. So conclusionnya, kita orang sementara kita tengah sarapan ni, kita orang tengah tunggu mall buka. Dan kita orang nak beli luggage untuk memuatkan barang-barang kita orang. Tak beli apa pun sebenarnya. Tak beli apa pun. Tak tahulah beranak. Tak beli apa sangat pun. Tiba-tiba tak muat. Macam tu je. Tak tahulah kenapa. So pagi ni kita orang breakfast ada keju jagung, ada roti pisang dengan ada apa tu? Lontong. Macam mana rasa lontong tu? Sedap. Sedap. Ini lontongnya. Lontong sayur. Lontong sayur. Apa? Backlight. Siapa pergi Batam kena pergi Morning Bakery. Memang biasa. Makanan ni semua sedap. Dah check out. Balik 3 luggage. Kita orang dah check out. Pergi 1 luggage, 1 beg besar. Bawa lagi 1 luggage. Balik. Guys, sekarang kita orang dah masuk dalam ferry. Kita dah naik ferry untuk balik Malaysia. Balik tunang, tapi nanti tunang lah kat Johor. Okay, tapi sekarang tengah sesak gila sebab dia tak buka aircon dan rasa macam tak ada udara, panas, stres lah sekejap. Buat sikit apa? Pasal cakap sumpah. So far itu sahaja lah. Tengok. So far setakat ni untuk perjalanan 3 hari 2 malam ke Batam ni okey saja. Macam Orangnya yang baik-baik. Orangnya baik-baik. Yes. Okay lah. Paling baik dekat yang puncak beliau tu lah. And so far best je. Cuma dia macam Makanannya. Maybe tak tahulah. Maybe kita boleh makan makanan Indo dekat Malaysia, tapi dekat Indo tak semestinya kita boleh makan. Faham tak? Macam tu. And then seafood dia pun macam pada aku macam asin gila. Macam tak suit tekak sangat. Tapi so far ada makanan yang memang sedap gila ada. Tapi dah nak ujung Lontong sayur. dah nak ujung nak balik tu,
barulah dapat jumpa makanan yang sedap. Tapi yang paling sedap kat Morning Bakery lah. Begitu. Okay, so bye semua. Jumpa lagi kita di vlog yang seterusnya. Bye. So hi guys, sekarang kita orang dah pukul jam Malaysia dah 6.20, 6.30, 6.30. Kita orang masih lagi di dalam